Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Suraya binti Yusof. Saya akan menerangkan tentang pembentukan suku kata dalam sistem ejaan Rumi. Apa itu yang dimaksudkan dengan suku kata? Suku kata ialah bunyi atau urutan bunyi yang mempunyai satu puncak kelantangan. Kelantangan bermaksud nilai yang lebih ketara, nyaring, panjang berbanding nilai yang terkandung dalam bunyi yang lain. Pecahan pada sesuatu kata yang terdiri daripada satu vokal atau gabungan vokal dan konsonan. Suku kata hanya akan terbentuk dengan adanya bunyi vokal kerana bunyi konsonan sahaja yang tidak dapat membentuk suku kata dalam bahasa Melayu. Suku kata terbahagi kepada dua jenis, iaitu suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Suku kata terbuka iaitu suku kata yang diakhiri dengan huruf vokal. Suku kata terbuka biasanya dalam jumlah abjad yang genap. Contohnya, perkataan roti mempunyai 4 huruf dan bagasi mempunyai 6 huruf. Suku kata tertutup. Suku kata tertutup ini adalah suku kata yang berakhir dengan huruf konsonan. Suku kata tertutup biasanya dalam jumlah abjad yang ganjil. Terdapat 7 suku kata tertutup. Berdasarkan gambar tersebut, pola suku kata V itu merujuk kepada vokal dan K merujuk kepada konsonan. Penulisan kata. Penulisan kata menekankan penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Yang kedua, rangkai kata umum. Semua frasa atau rangkai kata sama ada 2 atau lebih hendaklah ditulis terpisah. Contohnya, jalan raya. Yang ketiga, kata yang lebih mantap ditulis sebagai satu perkataan. Contohnya, perkataan kerjasama. Rangkai kata umum berimbuhan. Kata-kata yang menerima awalan atau akhiran sahaja ditulis sebagai 2 perkataan. Contohnya, diambil alih. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.